Hello Dap-Dap Gang. Hari ni saya nak buat resepi ikut diri saya sendiri, bukan ikut resepi orang lain. Copycat mai lagi. Dan hari ni saya juga nak buktikan yang saya bukan copycat. Tak ada kopi-kopi, semuanya ori, okey? Kita akan mulakan dengan tempe. Kita potong macam ni. Tak tebal, tak nipis. Kadang-kadang bila orang cakap kita tak cukup bagus, kita ada dua pilihan. Satu, kita senyap. Lagi satu, kita masak lebih sedap. Boring untuk awak, tapi comfort food untuk saya. Tak semua benda kena buat untuk impress orang lain, kan? Wow, dia melawan guys. Gaduh, gaduh. Oh no, kau tak takut. Sabrina influencer famous bukan? Dia buat apa kat sini? Live dia nak ada orang ke? Apa yang saya buat ni bukan untuk impress sesiapa. Jujur saya cakap, saya memang suka makan mie dan saya suka eksperimen dengan makanan saya. Tapi kalau tak kena dengan awak buat apa dekat sini? Perasan je dia ni. Geram lah. Hi guys, Sabrina here. Korang nak tahu tak ada tea Sabrina nak spill hari ni? Pasal apa? Pasal Nadia Dap-Dap. Kalau korang nak tahu, that Dap-Dap girl sebenarnya scammer. Ori-ori, jatuh cinta lagi. Setiap senyum kau buatku terbang tinggi. Ori-ori, semakin kau dekat, diriku jatuh hati lagi. Ori-ori, hati ini bonsi, buat aku terus jadi fancy. Ori-ori, cinta macam ni, buat aku senyum tanpa henti. Yeah, setiap kali kamu senyum tertawa, terbawa rasanya tak ori-ori beraroma. Rasanya penuh warna bila kita bersama, kemana saja asal kita